Murid-murid sekalian, bagaimanakah kita dapat mencari titik persilangan bagi dua garis lurus yang bersilang? Mari kita teroka kaedah-kaedah yang boleh menyelesaikan masalah ini. Cuba tengok soalan ini. Diberi dua persamaan garis lurus Y sama dengan 2/3 X tolak 2 dan 6Y sama dengan X tambah 6. Cari titik persilangan bagi dua garis lurus ini. Kita perlu mencari koordinat X dan koordinat Y satu demi satu. Maka, kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah X atau Y dahulu. Kemudian, cari nilainya melalui kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Untuk menghapuskan satu pemboleh ubah, kita perlu memastikan pemboleh ubah itu adalah sama nilai dalam kedua-dua persamaan garis lurus. Contohnya, pemboleh ubah Y. Untuk menjadikan pemboleh ubah Y adalah sama nilai, kita darab seluruh persamaan ini dengan 6. Ataupun nak samakan nilai pemboleh ubah X, kita darab 2/3 bagi persamaan garis lurus ini. Murid-murid boleh pilih yang mana-mana satu pemboleh lebih senang untuk memulakan penyelesaian. Langkah ini sentiasa digunakan untuk kaedah penghapusan. Selain daripada samakan nilai pemboleh ubah, kita juga boleh susun semula persamaan itu dan jadikan X atau Y sebagai perkara rumus. Seperti persamaan 6Y sama dengan X tambah 6, kita boleh susun semula menjadi X sama dengan 6Y tolak 6. Langkah ini biasa digunakan sebelum kaedah penggantian. Sekarang, kita boleh cuba mencari titik persilangan. Persamaan pertama mempunyai Y sebagai perkara rumus. Oleh itu, kita boleh terus masukkan ke dalam persamaan kedua dengan menggantikan Y. Darab 6 masuk ke dalam kurungan, kita dapat 4X tolak 12 sama dengan X tambah 6. Pada akhir perhitungan, kita dapat X sama dengan 6. Gantikan jawapan yang kita dapat ke dalam persamaan pertama. Permudahkan 3 dan 6. Kita dapat Y sama dengan 2. Dengan X ialah 6 dan Y ialah 2, koordinat titik persilangan bagi dua garis lurus itu ialah 6, 2. Mari kita cuba kaedah penghapusan. Darabkan seluruh persamaan pertama dengan 6 supaya pemboleh ubah Y adalah sama nilai dengan persamaan kedua. Untuk menghapuskan pemboleh ubah Y, kita guna persamaan pertama tolak persamaan kedua. 6Y tolak 6Y ialah 0, 4X tolak X ialah 3X dan negatif 12 tolak 6 ialah negatif 18. Teruskan jalan kerja, kita dapat X sama dengan 6. Kemudian, gantikan masuk nilai X ke dalam persamaan kedua. Kita dapat Y sama dengan 2. Daripada kaedah ini, kita dapat titik persilangan ialah 6, 2. Maka, tak kisah sama ada menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian, kita masih mendapat jawapan yang sama. Walau bagaimanapun, murid-murid digalakkan mengguna mana-mana kaedah yang lebih senang untuk menyelesaikan soalan ini.